Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adnan bin Abu. Jika 25 hari bulan ini, 25 hari bulan 6 nanti, wujud saya sah, automatik saya akan ceraikan Siti Adira binti Suhaimi dengan talak 1. Itu, ha? Yalah, siang Apa tadi ni tu? lah. Kenapa tu? Memalukan tu. Apa 100,000? Aduh, 100,000 je tu. Aduh. Share dia 50. Bukan level dia 100,000 tu. Kalau dia nak minta 100,000 apa tu? 100,000 tu nilai dia tu. Orang kecam kau tak berbaloi tu. Apa barang 100,000? 100,000 tu itu. Engkau pun tahu kan level Allah, aku kalau nak tu 100,000 pun. Aduh. Ada setakat 100,000 Niaga je ni lah tak boleh tu. bagi lah Kita tu. jual masuk beg kuning ni, dapatlah 100 Okey lah, macam ni lah. Diorang kata semua ni batu dapat api. 100K tu. Tak ada. Sebenarnya untuk pengetahuan korang semua, kami naik kotak ni bukan nak batu api, bukannya nak 100,000 tu. Kalau tu nak buat live dengan Nita. Alah, Nita. Sekejap je tu. Kejap dapat tu. Nita pun boleh Tok, bagi move on Tok. Apa cerita? Eh, Tok, move on, Tok. Move on, dia Tok. pun boleh dia pun boleh bagi aku 100,000 lah. Tok, move on Tok. Move on Tok. Move on Tok. Dah ada anak sebelah tu. Tolong lah. 5. Move on Tok. Dah ada anak. Yang lepas tu. Lepas. Lepas tu. Move on. Kau tak macam aku tu. Dah lepas. Jangan yang lama tu tinggal je. Kau jangan tambah Din. Kau marah dia gitu je. Ya sejuk tu buang sejuk. Sekarang ni orang musim panas. Sejuk dah hilang dah. Tak macam ni lah Pak. Aku nak tamatkan Udin dengan saksikan 13,000. Orang banyak mengatakan aku tak move on. Banyak mengata aku nak duit Dia tu, macam ni tak- korang. Biar mereka uruskan rumah tangga mereka. Biar mereka uruskan rumah tangga mereka. Kita tak tahu ni cerita apa yang sebenar ni. Biar dia uruskan. Tok, move on Tok. Move on Tok. Biarkan. Jalan. Move. Kau dah ada Nita, kau teruskan. Nangis kau? Kau fokus dekat Nita. Anak-anak. Apa lagi kau nak? Tu Nita tu nak terima kau tu. Seadanya. Tu. Ya. Aku dah tanya dia tadi dah. Kau betul-betul nak ngantuk tak? Nampak? Aku dah tanya dia sendiri. Dia dah terima kau seadanya. Dah Tok. Move on. Ikhlas, redha semua benda. Allah bagi yang baik-baik je. Korang jangan cakap macam tu. Lari Nita. Kejap. Kau doakan je Tok dengan Nita ni bahagia. Tak nak tanya. Move on. Nanti Tok dah move on dah. Dia dah tak kacau dah hidup orang. Kiri. Move Dah lah on. korang. Tak, dia orang nak jawapan 100K tu je. Tu je yang netizen duk kecam-kecam Tok ni pasal 100K. Macam tu. Dia orang nak jawapan tu je. Tak, bila aku jawab sekarang, kejap lagi benda ni akan berkait panjang dan akan cerita. Dengar ni dulu, sabar dulu. Okey? Sekarang ni aku tak nak cerita pasal 1,000 ke 200,000 ke, malas. Sekarang ni aku nak tamat dia cerita ni. Korang nak tamatkan cerita dia ke macam mana? Betul. Malam ni aku akan tamatkan. Betul. Korang rekod. Sebenarnya kan Tok kan? Aku dah malas, aku dah penat. Kau tak perlu nak terangkan dekat semua orang. Kejap kau lagi tak perlu bila aku terangkan dekat terang. semua orang. Nanti benda Betul. tu akan berkait. Ya, kejap lagi aku terangkan. Kejap lagi Sayang. saya berkait kat sini. Berkait nanti kat jadi sini. berkait. Tak akan bila kesudahannya. Semuanya akan kena kat balik. Kejap lagi penting juga aku juga nanti. Sekarang ni aku tak nak kahwin. Tak nak kahwin. Aku nak tamatkan. Sekarang ni Kapah pun dah ada pilihan dia, dah hidup dia. Aku pun dah ada pilihan aku nak hidup aku. Dia pun dah ada pilihan dia nak hidup dia. Settle. Okay? Tapi kenapa tak settlenya? Pasal hari ni ada masalah, betul tak hari ni? Okay? Dah ada sekarang ni kau diam Aku nak cakap, boleh cakap ni. Boleh dah ni. Aku tak cakap kau apa yang aku nak cakap ni kan? Ada tak aku plan kau nak cakap apa ni? Cakap ke? Tak. Ada tak? Okay. Tak ada. Kau nak cakap apa? Tak tahu. Dengar ni. Untuk pengetahuan semua, saya akan bicara 25 hari bulan 6. Okey? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adnan bin Abu.
jika 25 hari bulan ini, 25 hari bulan 6 nanti wujud saya sah, automatik saya akan ceraikan Siti Adira binti Suhaimi dengan talak 1. Simpan korang ke sini. Aku kalau boleh aku nak ceraikan cepat, tapi benda itu tak boleh dilepaskan pasal benda tu. Korang kata wayang ke apa semua, korang tak korang. Apa yang aku cakap ini korang boleh simpan, korang boleh rekod. Korang kata aku tak boleh move on, korang kata aku gila talak ke apa ke. 25 hari bulan 6 2024, jika wujud aku sah, automatik saya Adnan bin Rabu ceraikan Siti Adira binti Suhaimi dengan talak 1. Sah ke tak sah? Tak sah aku buat lagi. Kau wayang tak apa, kau simpan ni. Kalau benda tu, aku kalau boleh tadi dekat ruang mahkamah aku dah lepaskan, tapi benda tu tak ada kat aku lagi. Benda tu tak ada kat aku lagi. Sekarang ni puas hati. Tadi Ada ke, kan Tok dia cakap, ada ke orang Tok, bayar cakap, aku Tok. 100,000? Ada ke orang bayar aku 200,000? Tak pasal-pasal aku kena lepas cerai depan korang. Dah habis dah? Dah. Tak perlulah Tok. Aku rasa kalau kau rasa tak perlu nak terangkan kat semua orang. Kau Aku tak dengan perlu pihak sana terangkan. je, kau hanya dengan pihak sana je lah. Kalau kau rasa bila Jahat kau lagi terangkan, aku ke? Jahat lagi aku ke? Aku dah lepaskan dia. Jahat lagi aku. Korang tahu tak, aku pergi kat sini, aku nak mengesahkan wujud aku je. Kalau wujud aku sah, aku akan ceraikan dia. Kalau wujud aku tak sah. Jahat ke aku? Kau bayangkan kalau dia kahwin, aku tak masih lagi settle macam tu, macam mana? Aku bukannya nak minta apa ke, aku nak minta pengesahan je. Bukannya aku minta dia wujud aku balik ke, dia hidup dengan aku balik. Tidak. Aku nak minta pengesahan. Faham tak? Pengesahan. Itu yang tak faham tu. Orang ingat Kalau aku cerita pula bab yang 100,000 semua, kan berkait-kait. Korang apa yang korang tahu, korang gelak. Korang dah turun nilai kan, aku lagi turun, dia siapa ni turun ke, semua aib korang semua tu buka. Sudah. Bila aku dah buat macam ni, tutup semua aib dah sudah. Betul tak? Dah sekarang ni, kalau katakan sah je. Kalau tak sah, dah tak memang tak sah lah. Apa puas hati lagi? Puas hati lagi? Tak puas hati lagi? Cuba cakap. Apa lagi tak puas hati lagi? Takkan kau nak sampai aku masuk penjara? Takkan kau nak sampai aku terkejut dari apa semua? Apa puas hati korang? Apa lagi yang tak puas hati korang, yang benci kesangan korang dengan aku? Wayang? Apa wayang lagi? Ini kau dah rekod. Wayang apa lagi? sabar. Tak wayang apa lagi? Kata aku tak move on, kata aku gila talak. Poyo. Aku tak pernah aku nak buat macam ni. Nak melepaskan cerai dekat tengah orang ramai. Maruah aku pun, busuk-busuk aku pun ada maruah lah. Aku tahu aku dah gagal, aku tak bagi nafkah apa semua. Aku tahu aku ni biawak. Tapi aku ni pun suami juga. Aku pun ada nak apa juga, ada maruah aku juga. Aku nak berdiri depan hakim tu je, aku nak ceraikan kat situ. Tapi korang duk menekan-nekan aku, kata kecian, poyo lagi. Aku pun dah tak tahu dah korang. Tak apalah, korang kat sini tak ada, mana tahu nanti ada saudara kemara korang yang dapat macam ni nanti. Korang tahulah. Demi wang, ni dapat duit. Aku dapat duit. Sekarang ni aku tanya korang. Dapat duit aku sekarang? Dapat duit tak aku sekarang? Aku tanya korang, dapat tak aku duit? Poyo itu, alang tak korang? Aku tak boleh memuaskan hati korang. Korang pun kadang-kadang punya 9,000 ni, 10,000 ni pun. Kadang-kadang 1,000 je datang tengok live aku, dah 1,000 tu je ikan yang membeli. Korang datang, hina orang ini, orang ni ke neraka, orang ni ke syurga. Itu je korang. Padahal aku buat ni semua ni bukannya apa. Aku tahu, bila aku tengok dia bergembira, bergambar, bersama senyuman manis, dia ikhlas, dia bahagia. Aku tahu, itu pasal aku dah move on, aku dah perlahan. Why so serious?